Access granted. Jom datang sekolah sebelum 7.20 on time. Datang sekolah sebelum 7.20 On time. Please come to school before 7:20. on time. Jom datang sekolah sebelum 7.20 on time. Jom datang sekolah on time. 7.20. Jom datang sekolah 7.20 on time. Pergi sekolah pukul berapa 8. Weh, 7.20 lah. On time. 7.20 on time. 7.20 on time Datang sekolah. Pukul berapa? 7.20 pagi. On time. Jom datang ke sekolah sebelum 7.20 pagi. On time. Okay, jom datang sekolah on time 7.20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak seteguh yang dirahmati Allah sekalian. Disiplin merupakan satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Jika kita nak berjaya di dunia, nak berjaya di akhirat, kita kena hidup dengan disiplin. Antara cara untuk kita jaga disiplin adalah kita kena memastikan kita boleh mengatur masa kita dengan bijak, mengikut jadual yang kita sendiri tetapkan. Jadual tak perlu ditulis, tapi jadual tu perlu ada di sini supaya kita dapat patuh dengan apa yang telah kita atur untuk kehidupan kita. Nak jadi pelajar yang berjaya, nak jadi manusia yang berjaya, disiplinkan diri untuk mematuhi masa supaya kita dapat jadi orang yang hebat, orang yang cemerlang, gemilang dan juga terbilang. Semoga anak-anak seteguh akan terus mendisiplinkan diri, akan menjadi manusia yang berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak seteguh yang dikasihi, bangun pagi, datang sekolah on time. Sebelum pukul 7.20 dah ada di pintu pagar bersedia untuk belajar supaya anak-anak berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. Discipline is the key to success. With the launch of Minggu Disiplin and Pagi on Time, let us work together to build good habits, be punctual,
follow the school rules and regulations, respect each other, and make responsible choices every day. Semoga anak-anak Seteguh dan seluruh warga Seteguh menjadi insan yang lebih baik kerana berpegang pada disiplin yang baik. Sekian, Assalamualaikum and thank you.